Penyimpan emas yang ada ilmu tidak akan risaukan tentang harga. Walaupun harga emas naik mendadak setinggi 15% hanya dalam masa 3 bulan ini, tetapi mereka mampu untuk konsisten menyimpan emas. Ini adalah antara kelebihan Economascap. Anda sebenarnya tidak perlu risaukan harga emas kerana anda ada pilihan untuk menabung gram emas mengikut bajet dalam poket anda, bukan pada harga emas. Bermakna walaupun harga emas tetap akan naik, anda hanya perlu fokus kepada berapa yang anda mampu menyimpan setiap bulan. Dengan simpanan serendah RM100, anda bukan sahaja telah menyelamatkan duit anda dari habis digunakan, tetapi gram emas anda akan sentiasa bertambah. Walaupun simpanan di akaun Gap tiada komitmen, bermakna tiada syarat wajib untuk menyimpan. Tetapi siapa yang konsisten menyimpan, mereka adalah dalam golongan yang berjaya. Sama seperti kisah kura-kura yang berlumba dengan arnab. Walaupun perlahan, tetapi kura-kura tetap menang kerana tidak berhenti berjalan. Bagi yang ingin mengukuhkan keuangan dengan simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.